Hai semua. Hari ni saya nak bawa awak semua ikut satu kisah menarik. Kisah tentang Cik Teha, seorang usahawan muda yang membuka kedai kek di Banting. Jom kita belajar perakaunan dengan cara yang lebih fun dan realistik. Assalamualaikum semua, saya Cik Teha. Saya ada impian nak buka kedai kek sendiri. Tapi sebelum bancuh tepung, kena bancuh ilmu akaun dulu. Sebelum kita masuk kisah Teha, jom kita faham dulu apa itu perakaunan. Perakaunan ni macam bahasa perniagaan. Ia bantu kita catat semua urus niaga, rekod duit keluar masuk dan sediakan laporan yang tunjuk keadaan sebenar kewangan. Tanpa perakaunan, perniagaan macam naik bot tanpa kompas, tak tahu hala tuju, tak tahu rugi atau untung. Jom kita sambung selami dunia akaun melalui kisah perniagaan Cik Teha. Modal RM10,000, pinjam abang RM5,000. Cukup ke ni? Teha guna duit tadi untuk beli oven, peti ais dan bahan mentah. Oven ni aset. Mixer pun aset. Barang ni semua milik saya. Dalam perakaunan, ada satu persamaan ajaib. Aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Jadi sekarang, jom kita kira aset Teha dan masukkan dalam persamaan perakaunan. Oven, RM3,000. Peti ais, RM2,000. Bahan mentah, RM1,000. Tunai, RM9,000. Jadi, jumlah aset keseluruhan ialah RM15,000. Liability ialah pinjaman dari Abang Teha berjumlah RM5,000. Manakala equity pemilik berjumlah RM10,000 adalah dari simpanan Teha sendiri. Ini bermaksud, jumlah aset yang Teha miliki mesti sama dengan sumber kewangan yang Teha ada. Ini dapat ditunjukkan melalui persamaan perakaunan. Aset RM15,000 dibiayai oleh liability RM5,000 dan equity pemilik RM10,000. Jadi macam mana? Seronok tak belajar resepi rahsia akaun kedai kek Teha? Perakaunan tak semestinya membosankan. Bila kita kaitkan dengan kehidupan sebenar, semuanya jadi lebih mudah difahami. Semua aset yang Teha ada ni adalah dari liability dan equity pemilik. Persamaan perakaunan ialah aset sama dengan liability campur equity pemilik. Kalau saya boleh faham, awak pun boleh. Jumpa lagi.